Alat dapur nak bagi harga madani weh. Sampai 80% off untuk barang-barang diorang. Hari ni jom kita ada dekat alat dapur Semenyih. Sebab apa? Sebab dia April warehouse sale. So jom kita. Alat dapur ni dah lah buat warehouse sale sampai 80% off. And ni cawangan paling terbesar diorang tau. So banyaklah selection. Contoh kipas siling korang boleh dapat serendah RM85. Kalau brand KDK 60 inci ni pun harga RM159 boleh dapat. Kalau korang cari lampu downlight ada sampai serendah RM4.50. And banyak gila pilihan yang bawah RM10. Yang cari kitchen sink pun banyak gila pilihan. Contohnya yang ni $289 baru. And banyak lagi design sinki lain. Contohnya macam ada stainless steel RM88 je. Design lawa simple serendah RM88. And kalau korang cari bathroom cabinet set untuk bilik air korang pun ada serendah RM85 je. Siap lengkap ada cermin, shelf, water tap, basin, pop-up waste dengan kabinet tau. Kalau nak mirror kabinet macam ni serendah RM165 je. Dan kat sini juga ada lebih daripada 10 jenis pilihan and design jamban tau. Ada yang sampai serendah RM139. Contohnya macam jamban 2 piece ni. Ataupun jamban 1 piece yang RM189. And bukan tu je, water heater pun ada juga tau. Pump AC dengan DC yang datang sekali dengan rain shower set pun ada. And harga pun serendah RM179 je. And T-shape hood diorang pun serendah RM449 je weh. Ataupun korang nak slanted cooker hood ni, sleek gila and serendah RM519 je. And kalau korang cari shower head, ampayan, bekas sabun ke, semua ada kat sini. And bukan tu je, diorang juga ada macam-macam design chandelier, ada wall switch, ada wall lamps, power track and juga downlight. And diorang punya power track bukan biasa-biasa tau, boleh cabut lagi ni ha. Kalau korang cari standing cooker premium, ada DeLonghi, ada Leban Steel, and banyak lagi jenama-jenama yang popular and very high quality. And kalau korang cari kitchen hood and hob pun ada banyak yang brand popular macam Livinox, ada Rubin, ada yang dari Elba, ada yang dari Robam and Rinnai juga tau. Kitchen sink pun ada sampai 50 jenis pilihan tau. Contohnya ada macam yang ceramic sink, ada farmhouse sink, ada workstation sink and banyak lagi kitchen appliances pun ada je semua. Ada oven, microwave, dishwasher, semua ada. Harga dah ngam tapi nak nego lagi pun boleh. Alat dapur selain Semenyih ada juga dekat Ceras, Bangi, Shah Alam dengan Senawan tau. So jom kita.